Hello guys, welcome to Follow BMX YouTube channel. So hari ni kita nak buat satu challenge. Ada satu combo ni yang aku tak pernah buat, tapi aku pernah impikan daripada dulu. Aku main basikal, dapatkan trik ni. Aku pernah berangan lah waktu dulu untuk dapatkan combo ni, tapi trik ni, combo ni aku tak pernah try lagi. Combo ni agak susah sikit lah untuk nak konsisten dia, tapi ya sebab tak pernah dapat kan, kita tak tahu. Tapi nampak macam susah lah. Combo dia adalah trik depan pindah ke transfer ke trik belakang, lepas tu nak blend dengan blender. Nanti aku tunjukkan macam mana muka dia. Trik ni pernah pro rider dah buat, yang dah pernah tengok dalam video. Segi Sakata rasanya. Memang kalau dalam competition kat Malaysia ni belum pernah tengok lagi lah. So aku ambil kesempatan ni untuk cuba dan dapatkan trik ni. Trik dia macam ni. Mula-mula kita start dengan hard trick, nose manual, lepas tu kita whip masuk max circle, lepas tu kita akan lompat ke belakang, another hard transition. Itu kita panggil technical lah, technical untuk kita lompat ke trik belakang. Dan kita sambung dengan, kita akan ending dia dengan blender. Susah kan, dengar bunyi pun macam susah, tapi tak pernah lagi orang buat dekat Malaysia. So aku akan try dapatkan. First kali jom kita try blender. Alright guys, blender pun dah land. Jom kita proceed terus ke combo. Yang ni susah sikit. So maknanya time machine dia tak boleh laju, dia slow, tidak loss. Tadi tu dia macam gagap sikit lah. Dia rasa macam tak selesa, tak biasa. Ya, first try kan. Jom kita try. Selalu mati kat situ guys. Mungkin aku dah lemah. Combo ni memang pakai banyak kekuatan dah. Sebab tu maybe dia difficult. So dia punya, kalau dalam judging, dia punya difficulty mesti tinggi point. Tak tahu lah, itu pendapat aku. Mungkin berbeza pendapat dengan judges lain. Macam tu kita tak kira sebab aku dah touch tayar depan. So aku nak benda ni complete, tak nak touch, nak bagi nampak flawless. So masa transfer tu sepatutnya Pep Eli
je terus. Tapi aku touch sekejap sebab lost control. Okay guys, ini kalilah bagi jadilah. Bagi jadi satu kali. Alhamdulillah guys, akhirnya setelah 2 jam aku ride, ini dah nak dekat pukul 7 dah baru dapat trik ni guys. Memang susah agak dapat. Ini adalah combo yang aku rasa 10 tahun lepas kot yang aku pernah ada impian untuk dapatkan. Tapi waktu tu blender pun tak dapat lagi dan susah waktu tu. Kita tak fokus sangat kat blender. So beberapa tahun lepas aku baru dapat blender. So aku sebenarnya nak buat terus combo tu selepas dapat blender tu. Nak try lah combo tu, tapi rasa macam banyak masa yang tak sesuai. So hari ni aku rasa aku kena dapatkan trik ni untuk, orang kata apa, untuk achieve aku punya impian. Dan ini adalah combo impian aku waktu dulu, yang waktu competition rasanya pernah tengok dalam video Seiji Sakata yang buat. So aku rasa trik ni buat masa sekarang ni belum, rasanya memang aku takkan keluar dalam competition lah, sebab part yang blender tu memang susah nak jadi lah. Dan kalau betul-betul aku nak letak combo ni dekat dalam competition, maknanya aku kena training hard untuk combo ni, untuk bagi dia konsisten. Tapi dalam banyak-banyak 2 jam tadi yang jadi ni sekali je lah. Korang bayangkan lah susah dia macam mana kan. So apa pun aku sangat berpuas hati sebab aku boleh dapatkan combo ni dalam masa 1 hari. Sebelum ni ada try juga, try ayam je. And yang ni yang betul-betul aku fokus lah untuk dapatkan. So hari ni aku set aku punya goal. Hari ni aku nak kena land trick ni. So daripada awal aku start riding sampai sekarang, benda tu je aku akan main. Dan tak sangka pula boleh land. Aku rasa sampai di sini saja video aku kali ni. Aku harap korang enjoy dengan konten kali ni. Dan kalau korang suka combo ni, korang komen. Dan jangan lupa like video ni juga. Yang belum subscribe tu subscribe lah, support lah sikit kan. Aku rasa aku akan buat lagi konten macam ni lagi akan datang. Cuma tak tahu lagi trik apa, nanti kita tengok. Ini dia macam more tu cabar diri sendiri je. Video ni sampai di sini saja. Kita jumpa lagi di konten akan datang, di video akan datang insya-Allah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.